Layang Maya minggu ini, Pulang. Arahan Nur Azlinah Nordin. Wahai anak-anakku, Iskandar bin Hamid, Fuad bin Hamid. Berulang suara bercerita kembali pada kisah semalam yang datang dan pergi. Usia kita, perjalanan dunia, pencarian. Mak, rajin pula awak ni membersihkan kawasan rumah hari ni. Ada tetamu ke nak datang? Yang awak ni, saya nak bersih kawasan rumah ni pun salah ke? Nak harapkan awak? Tidaklah. Yang awak tahu main dengan burung. Tengok ni, habis laman penuh dengan tahi burung. Dengan burung pula yang disalahkan awak ni kan? Saya tanya 1-10 awak jawab. Kalau macam tu elok aku bercakap dengan burung je lah, dari bercakap dengan awak. Suka hati awak lah. Tu siapa pula datang? Besar pula itu ke mah? Nah, minum dulu. Terima kasih, Mak. Ni, kenapa tak bagi tahu nak balik? Saja nak buat kejutan dengan Mak dengan Ayah. Alhamdulillah, berkat doa Mak dengan Ayah, syarikat Is hantar Is pulang. Alhamdulillah. Is, isteri kamu ni bisu ke Is? Ke dia tak pandai cakap Melayu? Diam je, salam pun tidak. Kau kenalkanlah dengan Mak. Mak, ni Lisa. Lisa, salamlah dengan Ayah dengan Mak tu. Apa khabar, Ayah? Hai, Mak. Lah, boleh bercakap. Ingatkan bisu tadi. Ish, awak ni kenapa cakap macam tu? Ni, mari Ayah tunjukkan bilik kau berdua ni. Bawa beg-beg tu sekali. Iskandar, Lisa, inilah bilik kau berdua. Kamu berdua letaklah barang-barang. Berehatlah dulu, penat kan? Baik, Ayah, terima kasih. Abang, sini banyak nyamuk lah. Nyamuk? Kat UK tu tak ada nyamuk ke? Biasalah, rumah orang kampung, Lisa. Kat sini memang banyak nyamuk. Tak apa, nanti Ayah ambilkan ubat nyamuk pasang kat bilik korang. Dah lah bang, awak pergilah ambil ubat nyamuk tu. Nanti berbintat pula kulit menantu awak tu digigit nyamuk. Dah lah, saya nak pergi masak. Nanti tak makan tengah hari pula kita semua. Yelah. Kamu berdua ni masuk, kemas-kemaskan barang kamu dulu. Sekejap lagi Ayah bawakan ubat nyamuk. Ya? Terima kasih, Ayah. Sama. Amun pagi yang lembut menyentuh pipi yang gebut, awan pun turut terikut hingga pagi ku sambut. Fuad mana ya? Fuad tak balik. Hari ni dia ada overtime ganti orang. Tengah hari esok dia balik lah tu. Kau tahu je lah adik kau tu belajar tak tinggi. Tu nasib lah dah kerja. Dah, jom. Kita pergi makan. Sejuk pula nasi tu nanti. Ni, ambilkan air basuh tu. Is, bagi Lisa basuh tangan. Lisa makan tak guna tangan. Sudu garfu ada tak? Apa? Sudu?
Lisa, bangun, dah azan subuh dah ni. Lisa, bangunlah, dah subuh dah ni. Ya Allah, lihatnya budak ni. Tak pernah solat ke budak ni? Lisa, bangun. Oh, Mak tak tidur lagi ke? Tidur apanya? Kau bangun sekarang, solat subuh? Oh, solat? Oh, sembahyang. Mak solat dulu. Lisa tunggu Iskandar. Tak ada maknanya. Iskandar dah pergi ke masjid dengan ayah dia. Sekarang ni kau dengan aku je kat rumah ni. Dah bangun solat subuh dengan mak. Mak, nak kena solat juga? Lisa, solat tu wajib. Dah termaktub dalam rukun Islam. Tak solat, tak puasa, hukumnya haram, berdosa besar. Kamu tahu tak? Tak tahu. Ya Allah, ya Tuhanku, jahilnya kamu ni. Belajar je tinggi. Hukum hakam kamu tak tahu. Sekarang kau bangun, pergi ambil wuduk. Solat dengan mak. Mak tak nak tanggung dosa kau. Bangun sekarang, ambil wuduk. Wuduk? Ya Allah, budak ni wuduk pun dia tak tahu. Wuduk tu ambil air semayang sebelum solat. Itu pun tak tahu ke? Oh, kalau Mak cakap air sembahyang, itu Lisa faham. Tahu. Nanti Lisa pergi ambil wuduk. Lisa tidur dulu ya, Mak. Dah, bangun. Mak nak tengok macam mana kamu ambil wuduk. Ya Allah, budak akhir zaman ni pening kepala otak tu. Tak sangka ya, ramai juga jemaah solat subuh dekat masjid ni. Lama saya tak rasa situasi solat subuh berjemaah ramai macam ni. Alhamdulillah. Sejak AJK dan Karya Masjid ni anjurkan program subuh macam Jumaat, makin tambah ramai penduduk kampung yang dah ada kesedaran datang ke masjid berjemaah. Alhamdulillah. Iskandar, ayah ada perkara sikit nak bercakap dengan kamu ni. Boleh? Apa dia tu ya? Mak kamu tu risau tengok Lisa tu. Bukan apa banyak hukum hakam agama dia tak tahu, adat budaya Melayu kita dia tak tahu. Sebagai suami, kita ni berat tanggungjawab. Ya, ayah berpesan ni bukan untuk kamu je, tapi untuk ayah sendiri juga. Kita ni suami. Bila suami nanti Allah akan bertanya dan dipertanggungjawabkan segalanya di akhirat. Harap kamu faham. InsyaAllah Is faham ayah. Baguslah kalau macam tu. Jom balik. Sayang, janganlah mengadakan phone je. Awak pergilah sembang-sembang dengan mak. Tolong mak ke, ambil hati dia. Abang, saya tak nak. Mak tu mulut bising. Cerewet. Semua Lisa buat salah. Tak ada yang betul. Awak jangan ambil hati. Mak tu bising-bising macam tu je. Dia hati dia baik. Saya nak pergi kebun ni dengan ayah. Awak tolong ya ambil hati mak. Bantu dia ya. Ya, Lisa cuba. Assalamualaikum. Tu dia orang jauh dah balik. Abang Is. Waalaikumsalam Fuad. Ya Allah, dah besar kau dik. Mengatur kan. Abang pun samalah. Itu tu perut tu makin maju ke depan dah. Kenapa? Aduh. Ni abang nak pergi mana hari ni? Abang nak pergi kebun dengan ayah. Kau nak ikut? Tak kot, letih abang. Semalaman tak tidur. Bang, boleh Fuad minta tolong sikit tak? Tolong apa?
Kalau boleh nak pinjam dalam 300. Tak ni, nak bayar duit motor ni dah tertunggak sebulan abang. Fuad pakai motor mahal tapi bulan-bulan sangkut. Kau bagi nombor akaun, kejap lagi abang transfer. Ya Allah. Alhamdulillah, terima kasih banyak bang. Terima kasih. Alah, apalah sangat 300. Mak, tengah buat apa tu? Mak tengah menari. Poco-poco. Tak nampak ke? Dah nampak kau tanya lagi. Tengah potong sayur lah. Kamu nak apa ni? Lisa nak tolong Mak masak? Bagus. Kalau macam tu, kau tolong siang ikan ni. Pergi ambil pisau tu. Siang? Dekat luar memang panas, Mak. Siang kan? Siang ikan lah. Ikan, tahu? Siang. Ikan, siang. Pisau mana, Mak? Okey. Apa ni? Ya Allah, hai. Apa kamu buat ikan ni, Lisa? Siang ikan, Mak. Siang. Macam ni kan? Bukan. Itu bukan saya ikan. Itu cincang ikan namanya. Dah hancur ikan aku. Macam mana nak masak ni, Lisa Roy? Tengok tu. Habis kotor dengan darah ikan. Dah lah. Kalau kau pergi mandi, tukar baju. Tak payahlah tolong Mak. Kena serangan jantung aku ni. Okey. Tolong salah, tak tolong salah. Siapa dalam bilik aku ni? Pencuri! Mak, ada pencuri! Aduh, apa? Pencuri! Aduh! Jangan! Sudahlah! Dah. Pencuri, Mak! Pencuri! Sudah. Ini Fuad. Anak aku, adik Iskandar. Allahu Akbar. Fuad, saya minta maaf. Tapi kenapa Fuad masuk bilik kami? Macam pencuri. Lah kau ni Fuad. Kau masuk rumah Sak Senyap ni macam pencuri. Kenapa? Tak ada, Mak. Fuad nak ambil sejadah je dalam bilik abang ni. Fuad nak solat duha. Tiba-tiba ni pula ni kena pukul dengan akak ni. Dah kena pukul, dituduhnya pula Fuad pencuri. Aduh, hai. Sekarang ni bilik solat ni dah jadi bilik abang kau dengan kakak ipar kau ni, Lisa. Kalau kau nak, masuklah kat sana. Minta izin dulu. Jangan main terkejah je, Fuad. Kan terkejah. Ingatkan bilik solat orang masuk solat. Yalah, faham Mak. Fuad, minta maaf ya. Tak, Fuad pun sama lah. Fuad minta maaf kak. Yelah. Mak ni, Fuad masuk bilik dulu lah. Fuad. Macam-macam lah kau ni. Abang, saya tak tahan tinggal di rumah ni. Semua saya buat salah. Semuanya salah pada mata Mak. Kita cari rumah lain. Alah, Mak tu mulut dia je macam tu. Tapi hati dia baik. Abang cakap senang. Yang tahan sabar, yang sakit hati, yang tanggung semuanya saya. Kalau abang tak nak pindah keluar dari rumah ni, hantar saya balik, okey? Sayang, janganlah macam tu. Lagi satu, abang tahu tak? Setiap kali abang keluar rumah, Fuad, adik abang, senyap-senyap dia masuk bilik kita. Saya rasa adik abang Fuad dia mencuri. Apa awak ni? Tak baik awak tuduh adik saya macam tu tau. Saya kenal dia. Dia takkan buat benda-benda tak elok macam tu. Abang Is. Oh, Abang Is. Ya? Ya. Ni, boleh kita jumpa kat luar kejap tak? Boleh. Tunggu dekat luar kejap. Kejap lagi abang datang. Okey.
Alah. Baru je hari tu abang bagi 300. Hari ni kau nak 500. Kau nak buat apa? Tak, ni saya ni tak. Fuad ada modified sikit motor ni. Tak, gini ni. Ad janji gaji Ad masuk je bulan ni, Ad bayar semua hutang kat abang. Apa benda 300 ke 500 semua habis lepas ni. Tak, yang kau modified motor mahal-mahal sampai berhutang ni kenapa? Abang tak faham. Tak syok lah bang. Tak, kalau pakai motor body dengan engine standard, semuanya standard, exhaust standard, nak pergi mana? Kawan-kawan tengok apa malu bang. Jatuh air muka saya ni. Bang tolong bang, kali ni je. Yelah. Kejap lagi abang transfer. Cantik bang. Terima kasih banyak bang. Allah, sedapnya bawa asam pedas ikan jenahak ni, Mak. Saya ingat Is lah. Last Is makan asam pedas Mak ni sebelum berangkat belajar dekat UK dulu. Harap-harapnya Mak, ini bukanlah yang terakhir Is makan asam pedas Mak ni. Siapa ni kau cakap macam tu? Kau nak makan apa? Kau bagi tahu je Mak. Mak masak kan? Dah lah sembah banyak sangat. Ni Iskandar, baca doa. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina azabannar. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Hai Lisa, makan pakai sudu lagi ke? Dah lah, buang-buanglah jiwa orang putih tu. Kamu tu orang Melayu. Lisa tak biasa pakai tangan lah, Mak. Kalau tak biasa belajar, kita ni kena pandai buat diri. Masuk kandang kambing mengembik, masuk kandang harimau mengaung. Ni lagi satu. Belajar-belajarlah makan ikan-ikan Malaysia ni. Kamu tu nak menetap di Malaysia, tak habis nak makan ikan salmon tu. Tak cemuk ke? Mak, minta maaf Mak. Lisa ni tak biasa lagi. Betul lah tu. Awak ni Mak, biarlah Lisa tu, dia tak biasa dengan makanan adat orang-orang kita. Tak apa. Lisa cuba makan. Ini ikan keli kan Mak? Ikan keli goreng. Lisa cuba ya. Cuba. Macam mana? Sedap kan? Allah. Kan saya dah bagi tahu. Saya dah cakap sabarlah sikit. Kan saya dah bagi tahu yang awak paksa Lisa tu makan juga. Kenapa? Allah. Saya cuma nak dia belajar. Salah ke? Lisa, awak okey tak ni? Okey. Saya nak ke sana sekejap. Lisa, awak okey tak ni? Abang, saya minta maaf sebab saya tak dapat jadi menantu yang terbaik untuk Mak dan ayah abang. Tapi saya tak tahan lagi duduk di rumah ni. Saya faham. Saya cuma minta awak bersabar sikit. Saya tengah cari rumah baru untuk kita ni. Okey, Lisa cuba. Terima kasih abang. Abang, saya ada 2 perkara nak bagi tahu abang. 2 perkara? Apa dia tu? Saya nak bagi tahu abang, saya sebenarnya mengandung. Ya ke sayang? Subhanallah, Alhamdulillah, Allahu Akbar. Maknanya tak lama lagi saya akan jadi ayah. Ya, ayah. Alhamdulillah. Ya Allah. Okey sayang. Satu lagi apa dia?
duit yang abang beri pada saya untuk belanja rumah dengan mak setiap hari, semuanya hilang. Barang kemas saya pun hilang. Saya ada bukti. Adik abang, Fuad yang curi. Abang tengok ni, abang tengok. Saya sengaja sembunyikan kamera handphone ni dalam bilik. Dan hari ni saya berjaya rakam dan tunjukkan bukti pada abang. Abang, Fuad adik abang tu pencuri. Allahu Akbar. Kenapa kau buat kerja bodoh ni, Fuad? Ya Allah. Abang nak pergi mana tu? Abang nak jumpa Fuad. Hei bang, seram ni. Boleh bawa pelan sikit kot, laju sangat ni bang. Kita nak pergi mana cepat-cepat ni? Nak tanya kau, setiap kali abang tak ada dekat rumah atau Lisa tak ada dalam bilik, senyap-senyap kau masuk bilik abang. Kau buat apa? Apa benda pula abang merepek ni? Jangan sekap jarang je bang. Apa benda ni? Mana ada saya buat macam tu? Ni benda? apa ni, Fuad? Kau tengok. Kejap. Ni bang, Kau curi barang kemas Lisa. Kau curi duit Lisa. Kau pinjam duit aku. Kau buat apa dengan semua duit tu? Kau cakap dengan aku, Fuad. Cakap. Ya, memang. Kau nak aku cakap memang. Memang aku curi semua duit tu bang. Aku curi barang kemas kat Lisa semua. Aku buat. Aku terpaksa bang. Aku terpaksa. Aku kena buat macam tu. Kau takkan faham lah kalau aku cakap pun. Aku buat sebab aku nak kena bayar duit Alung. Kau tahu tak? Alung? Kenapa kau bodoh sangat pinjam duit dengan Alung, ha? Kau buat apa dengan semua duit tu? Ya, memang aku bodoh. Yang bodoh semua aku. Ha? Memang aku bodoh. Aku pergi pinjam duit dengan Alung. Aku guna duit tu sebab aku nak tolong mak. Aku nak tolong ayah lah. Dia orang dah pening kepala, dah pecah kepala macam mana nak cari duit untuk kau sambung belajar. Kau tahu tak? Ni aku adik kau yang bodoh ni. Aku sanggup aku tak pergi sambung belajar. Aku habis sekolah, aku tolong kerja lah. Aku pergi cari duit sebab aku nak tolong mak bapak aku. Untuk tolong kau belajar kat luar negara lah. Sebab tu aku sanggup. Aku gadai maruah aku gadai nyawa aku pergi hutang dengan Alung. Memang sekarang ni akulah yang paling bodoh dalam hidup kau bang. Kenapa kau tak bagi tahu dengan aku? Kenapa aku tak bagi tahu dengan kau? Aku memang sengaja lah. Aku tak nak bagi tahu kau bang. Sebab aku tak nak kau susah hati. Aku nak kau kat sana hati kau senang je. Kau boleh belajar, kau boleh tenang. Itu je. Itu bukan alasan, Fuad. Itu bukan alasan. Fuad, aku nak perkara ni selesai malam ni juga. Benda ni. Aku nak tunjukkan video ni pada mak dengan ayah. Kau jangan jadi bodoh lah bang. Kau jangan jadi. Kau bak sini handphone kau tu. Aku nak tunjuk juga, Fuad. Tak payah cerita banyak bang. Handphone kau tu bagi kat aku. Kau pencuri, benda Fuad. kecil kau jangan nak besarkan lah bang. Tidak, ini bukan kecil, Fuad. Bang. Menangislah, kan kau juga manusia.
Lisa, Mak, dua-dua anak Mak dah pergi meninggalkan Mak. Mak nak minta maaf pada kamu atas perbuatan salah Mak pada kamu, Lisa. Mak tak salah. Lisa yang patut minta maaf pada Mak dan Ayah. Sebab Lisa bukan menantu yang baik. Dan sekarang Lisa cuma ada Mak dan Ayah saja. Dan baby. Lisa, jangan cakap macam tu. Kau je lah anak Mak yang ada sekarang ni. Mak janji akan jaga kamu dan cucu Mak ni yang bakal kamu lahirkan nanti. Terima kasih, Mak. Terima kasih. Dah. Ya. Udah. Bawa banyak bersabar. Alhamdulillah. Ma, Lisa. Ya, ya. Mulai hari ini kita kena bina hidup baru yang lepas. Bukan kita mahu benda ni berlaku begini. Kita kena kuat untuk harunginya sama-sama. Boleh ya? Boleh. Ya Allah. Berlari, ada hal yang tak mereka mengerti. Beri waktu untuk bersandar sebentar. Selama ini kau Selamat tinggal, wahai anak-anakku. Bersemadilah dengan tenang di sana. Almarhum Iskandar bin Hamid dan almarhum Fuad bin Hamid. Ya Allah, tempatkanlah kedua-duanya dalam kalangan hamba-hambamu yang beruntung dan bahagia. Aku mohon belas rahmat dan kasih darimu, ya Allah. Amin. Amin. Amin, ya Allah. Al-Fatihah. Masih adakah kecintaan? Masih adakah kerinduan yang belum kau lepas dari kurungan? Masih adakah kemarahan? Masih adakah kebencian yang tetap kau simpan di perasaan? Segala mungkin adalah kemungkinan. Perancangan semalam menanti merasa kebenaran. Demikian Layar Maya minggu ini. Pulang barisan pelakon Aidil Aziz, Hilal Azman, Aida Khalida, Zarin Min dan Akmal Ahmad. Skrip nukilan Yen Sabri. Layar Maya minggu ini arahan Nur Azlinah Nordi.